Wah. Okay guys, jom kita buat roti cheese. Kita akan pakai cheese, mozzarella cheese. Yang ni telur 2 biji. 2 biji telur. Sausage. Sausage kita pakai beberapa keping je sausage. 1 ke 2 ke sausage, and then roti. Let's go, kita buat roti cheese. First kita pecahkan telur macam ni. Lepas tu kita kacau biar sebati. Nak elok lagi kalau pakai pengacau ya guys. Untuk dia punya sebati telur tu. Lepas telur sebati kita letak tepi. And then kita potong-potong kecil bahagian sausage. Dah kecil macam ni kita letak dalam pinggang guys. Kita letak macam ni dalam pinggang. Yang ni resipi paling mudah ya guys. Ambil sekeping 2 keping roti macam ni. And then kita uli macam ni roti ni. Kita bagi dia lenyek. Semangat guys, kita kena uli sampai lenyek benda ni. Lepas dah lenyek, kita taburkan cheese mozzarella atas kepingan roti ni. Lepas tu kita tambah sausage atas kepingan roti. And then kita gulung-gulung biar cantik. Sekali kita salut dengan telur. Okay, so kita bakar roti ni menggunakan air fryer guys. Nak lagi kemas tak nak terbuka, korang cucuk dengan lidi roti ni. Jadi cantik macam ni, kita letak kita punya dalam ni. Tu untuk suhu pula 160 dalam masa 15 minit. Tu korang siap boleh dihidang. Wah. Wah.